Hi guys, okay, saya nak ambil wife balik dekat airport. So just nak share lah sambil saya drive ni kan. Banyak yang kata saya ni tak nampak macam 38 pun. Bukan magic, mungkin sedikit genetik sebab bapa saya pun handsome. Saya ada baca dalam buku Jesse, dia seorang biologist. Okay, so dia kata kita kena kawal glycation dan oxidative stress. So glycation ni yang buat kulit kita cepat kendur, kusam, penuaan pun nampak lebih awal. Dan satu lagi, kawal oxidative stress. Tu dia, sel rosak akibat radikal bebas. Dari mana datang dia? Daripada asyik glucose spike. Macam roller coaster. Inflammation dalaman, cepat letih, penuaan. Okay, konsep ni banyak dibincangkan dalam buku yang saya baca tu. Jadi saya boleh share dekat sini, kawal spike gula, jaga makanan dan kurangkan stres badan. Aging tu normal guys. Cepat tua tu pilihan gaya hidup. Kalau kita umur 38 dah nampak macam 60 tu something wrong. Kita terlebih consume gula. Gula tu boleh, tapi gula ni dia toksik dalam badan kita. Sebab tu badan kita ni diciptakan bila gula tinggi kita keluarkan insulin untuk turunkan balik gula tu. Okay, our body defensive system. Okay, so cara kita jaga badan kita, janganlah asyik tinggi gula, kawal dia. Alright, esok sudah tua guys.